Soalan 15. Okey murid-murid, okey Raja 9 ni menunjukkan sebuah pentas yang berbentuk segitiga ABC. Okey, segitiga ABC. A, E dan CF ialah dua batang tiang tegak di atas tapak bucu A dan C. Jadi kita tahulah bila dia apa dia kata vertical columns on the base. Okey, so kat sini 90 degrees, 90 degrees. So apa lagi? Okey, so diberi panjang AECF sama dengan 8. AECF sama dengan 8, okey. And then BC 16.03, okey, telah diberi. So, soalan seterusnya, find the length of AC. Okey, this is your length of AC. Okey, cikgu label. So, kita nak cari AC. Oh, AC ada couple dengan 46. Kita ada 3 side and then 1 angle. That means we have to use the cosine rule. So, AC ni opposite dia adalah angle opposite dia AC. That means AC dekat A square, 46 dekat cos. Okay, and then kita masukkan AB. Alright, so di sini kita akan dapat AC sama dengan, tengok cikgu keluarkan mesti 4 tempat perpuluhan. Okay, 4 tempat perpuluhan dan jawapan akhir kita 4 significant figure, 4 angka bererti. Okay, seterusnya ZAS. Okey, jangan lupa ya kita memindahkan semua maklumat. Okey. So sekarang cikgu keluarkan sebab kita nak cari angle BAC. Okey, BAC. So dia berada di base dia. Cikgu keluarkan base dia. Okey, cikgu pindahkan semua maklumat yang diberi and then kita nak cari angle BAC kat sini. Bila kat sini dia berhadapan dengan 16.03. So kita ada 2 couple tau. 2 couple. Bila 2 couple we have to use the sine rule. Okay, sin theta dengan couple yang opposite, length opposite dengan angle dia. So daripada sini kita akan dapat, dekat sini cikgu dapat 74.96. Okay, untuk theta. Selesai. Next, ZAS. Okay, belum lagi. Sebabkan soalan ni dia kata nilai yang sudut yang mungkin ataupun possible. Jadi kita kemungkinan ada 2 lah. So yang kita dapat ni mula-mula adalah acute angle. So kita kena cari lagi satu angle yang obtuse angle. Jadi kita 180 minus acute, kita akan dapat obtuse. Okay, seterusnya. Okay, kita nak cari angle BEF. Mana BEF? Okay, kat sini. BEF. Okay, jika luas bumbung dia dah bagi 18.64. And then angle BEF ialah obtuse angle. Jadi cikgu keluarkan BEF ni. Keluarkan dia. ZAS. Alright. So, cikgu masukkan maklumat yang ada. Okey, area adalah 18.64. Kita nak cari angle kat sini. Okey, so nak cari angle kat sini, kita ada area, kita kena cari panjang X. Okey, sebab panjang X ni, kalau kita dah ada value X ataupun length of PE, that mean theta ni akan menjadi included angle. Okey, included angle, baru kita boleh cari area. So, how to find BE? Okey, BE kat sini, cikgu keluarkan. Okey, cikgu keluarkan dekat EAB ni adalah 90 degrees. Sebab dia tiang tadi kan. Okey, so nak cari BE by using the Pythagoras theorem. Okey, kita akan dapat sini. So, disebabkan ini belum jawapan akhir, cikgu ambil ni 4 tempat perpuluhan. Okey, so cikgu masukkan dalam formula area 1/2 AB sin C. So, our A, our B masukkan. Alright, kita kembangkan berhati-hati. Cikgu divide. Okay, dan cikgu akan dapat 16 degree. Okay, but, okay, dia kata BEF ni adalah obtuse angle, but 16 is acute. So, we have to find another angle yang obtuse. So, 180 minus acute, kita akan dapat 164. ZAS. Okay, next. Okay. Pentas tersebut telah dibesarkan ke satu bahagian A prime, B prime, C prime yang mempunyai bentuk berbeza dari ABC. Okey, dengan keadaan AB sama dengan AB prime, cikgu tandakan betul ni maksudnya dia tidak berubah. BC dengan BC prime tidak berubah dan angle ACB pun tidak berubah. So, panjang ni tidak berubah, semua tidak berubah kan yang cikgu tanda betul. Tetapi, okey, kita pilih panjang yang cikgu tanda tu which one the shortest length. Okay, the shortest length is 8.02. Jadi dia yang akan bergerak untuk membentuk isosceles triangle. Okay, kalau kamu ada jangka lukis, kamu boleh letak jarum kamu dekat B, pensel kamu dekat A. Jadi kita buat curve.
Okey, jadi kita boleh sambung. So, akan terjadinya isosceles triangle. So, daripada sini, inilah kita punya sketch. Okay, alright. So, seterusnya, dia nak cari value A prime, B prime, C prime. Okay, so sekarang nak cari angle kat sini. Okay, nak cari angle kat sini, berarti kita kena cari dulu C prime dengan A prime. Okay, so theta kita tak tahu. Tetapi kita boleh cari angle BCA dekat sini. So, 180 minus 105.04 minus 46. Okey, kita akan dapat 28.96 masuk kat sini. Seterusnya, cikgu nak cari sini. Okey, A prime. Kalau kamu lihatlah, A prime tu adalah A yang asal adalah obtuse. Jadi, A prime adalah acute. Jadi, kita cari acute lah. Okey, so dapat. Alright, kita dapat 74 and then baru kita cari angle B prime. Tolakkan semuanya. 120, tolak 28.96, tolak 74.96. Jadi berjaya.